menjadikan satu fitnah. Orang boleh jadikan pesta kubur menyambut bulan Ramadan. Masyarakat kita selalunya mula membuat duri tahlil. Jadi selalunya pada bulan Syakban inilah, di akhir-akhir ataupun bila masuk bulan Syakban ni, segelintir daripada orang kita ni buat tahlil buahan. Itu istilah bahasa Jawanya lah. Saya tidak tahu ini dari mana mulanya, tapi saya yakin dia mungkin bersangkutan dengan bila kita setiap kali lah masuk bulan Ramadan ni, kita persiapan kita adalah mengingati orang-orang yang dah pergi, yang masih kita sayangi, agar mereka juga dapat bahagian. Kerana nanti bila sudah mula masuk bulan Ramadan, kita ni sibuk. Ada masa nak ke pusara, ke kubur. Tapi itulah tendensi masyarakat kita ni, selalunya sebelum bulan Ramadan kita sibuk tahlil untuk arwah. Nanti bila satu Syawal waktu hari raya, lepas solat Idul Fitri, semua berbusu-busu ke kubur. Sedangkan pergi ke kubur tu boleh kita ziarah ke kubur bila-bila masa, bukan mesti pada satu Syawal. Saya cuma berpendapat mungkin waktu arwah ibu atau bapa tu masih hidup, lepas solat Eid, kita semua bergegas ke rumah orang tua, ziarah berhari raya. Tapi bila tiap kali, bila mana orang tua ni sudah tak ada, jadi kononnya ziarahnya ke kubur. Jadi dah jadi satu trend. Jadi si anak nampak bapa ni ziarah kubur datuknya pada tiap pagi raya, anak pun bakal ikut. Set ini sebenarnya ziarah kubur anytime, bukan mesti pagi raya. Kerana kita sudah siap cantik dengan baju raya. Nanti kita pergi ke kubur ni, ke pusara ni, cari kubur, melangkah sana, melangkah sini, dikhawatir menjadikan satu fitnah. Orang boleh jadikan pesta kubur. Kerana saya pernah terlihat dia pergi kubur ni, sebagai contoh, dia mau ziarah kubur, contoh ya, bapanya. Lepas ziarah kubur tu nak pergi rumah mak mertua. Jadi konon pergi mak mertua nak bawa kunjungan juada yang dia dah siap, masak lontong lah, ketupat lah, rendang. Jadi mangkuk tipin tu dibawa sekali ke pusara, dan lapar makan juga kat situ. Jadi satu seolah macam satu pesta. Jadi ini harus kita perbetulkan. Tak salah macam pernah satu itu yang pasal diorang orang cakap yang hari raya diorang buka makan, ada pernah sekali itu hot diperbualkan. Saya yakin kerana apa, bagi orang yang tak faham, mungkin dia ingat ini satu pesta makan dekat kubur. Tapi mungkin waktu tu keluarga ni lepas solat sunat hari raya terus bergegas ke pusara, jadi mereka ni lapar, belum sarapan. Jadi aku makanan yang dia bawa tu, kuih-kuih, dia selera lah. Saya sebenarnya cuma dengar dalam radio je perkara ni. Masalah inilah masalah culture lah. Saya mengatakan culture bawa-bawa daripada orang tua sampai ke yang kendiat, sampai anak cucu. Jadi saya pernah dengar juga ustaz dalam radio tu pernah nasihat cara-cara yang baik. Saya sendiri pun tak pernah pergi kubur hari raya. Saya cuma kalau bulan puasa tu berobor-obor aja lah, sekali-sekali hanya tanya apa, kau nak pergi ke? Aku pergi. Dengar daripada radio pernah lah ustaz radio Singapura ni pernah tegur lah cara-cara yang baik sebelum hari raya tu pergi. Bila-bila masa pun pergi. Lepas main Jumaat pun boleh pergi, kita bersihkan, kita ingatkan diri kita dekat dengan Allah. Jadi bila-bila masa pun kita boleh ikut ibu bapa kita sampai sebelah.
tata tertib yang nak pergi tu bawa lauk apa semua memang ditegur. Ya, betul. Memang ditegur. Tapi betul kata Haji Tajwid, ada orang tu tak ada kereta, tak ada kenderaan. Takkan dia nak taruh mana kan? Dia bawa ke kubur. Bila anak cucu dah lapar tu yang ada tu, mesti dia kasi makan. Mungkin orang salah anggap daripada situ lah. Jadi kalau rumah tu bau yang wangi macam nyata ke apa, jadi kita rasa selesa dengan in my mind tu kan, kata wah ni bau wangi, insyaAllah nanti malaikat masuk dalam rumah. Daripada kita buka lagu rock, nanti kan tak ada apa-apa, ada-adalah jegala yang masuk, oh ada rock, yuk kita pergi masuk rumah ni. Jadi dari situ pun juga maka kemian tu menjadi satu kebiasaan kerana nyamankan diri kita lah, maksud saya. Dia tu suka pada orang dia nak. Dia membakar bukhur tu pun tempat nak juga lah dia. Tapi ada juga yang kata jin tu dibuat daripada asap. Oh, Kita bakar kemian ni asap. Jadi ni mana pula yang terpanggil? Kita panggil malaikat tu dari jin. Bagi jin Islam tak apa lah, boleh dapat. Cuma apa yang saya tahu, bab-bab jin yang suka dalam rumah yang dikosongkan dalam satu. Dua, rumah yang singkinya berantakan dengan pinggan lampu. Tong sampah yang sampah ni masih ada, boleh lagi macam sisa-sisa makanan. Jin suka datang kerana jin makan tulang-tulang, sisa-sisa tulang. Itu kita dalam bab taharah pun kita dilarang bersuci dengan tulang, sentiasa bersihkan rumah, masuk wangikan rumah.